Ramai artis yang ada penyakit macam ni, order disorder. Saya Syafiq Sabri yang artis. Saya buat sharing pasal art, and saya sendiri pun ada masalah ni, and tak tahulah ni masalah ke kelebihan, tapi kalau macam aku nak buang barang, mesti, tapi tak semua barang lah, mesti aku akan terfikir ni boleh buat something ni boleh buat work ni, macam tu, ni boleh buat karya. Tapi tak semua barang lah, setiap kali kemas tu mesti ada yang kena saya buang lah. Sebab mata artis ni dia pelik sikit. Kita tengok kepingan seramik pecah, kaca pecah, dan benda yang ada potensial kita dah boleh bayang dah, ni boleh buat karya ni macam ni. Nampak kayu buruk dah boleh fikir ni best ni buat projek, buat sculpture ke apa. Kami bukan simpan saja, tapi kami simpan idea yang belum masak, simpan material tu. Seni bagi saya bukan sekadar apa yang korang nampak kat galeri, kat canvas, lukisan-lukisan, tapi proses menyimpan dan mengurus idea-idea yang mentah macam ni lah, yang buatkan satu-satu karya tu jadi mahal dan jadi lagi bermakna lah. So korang pernah buat macam ni ke korang buang je barang yang menyemak? Cuba komen sikit. And jangan lupa follow. See you in the next video. Bye.